Yalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dekat Paluh, Paluh lagi kat Keluang. Ini rumah ni bersebelahan dengan rumah yang tadi. Tadi pun kita ada buat video sebelahan. Rumah ni harga dia punya kos anggaran dalam 190 lah anggaran, dalam 190,000. Atap dia guna atap gajah warna biru. Ni konsep ni lain pada lain lah. Ni konsep moden, konsep kampung moden. Okay, kita tengok rumah ni macam mana bentuk dia. Ni specialnya ni, pintu dia punya tingkap lah kampung lah. Tingkap ni dia berbelang-belang, ada merah, ada hijau, ada ni biru, dia boleh buka lah. Ini tempah khas. Kita nak tingkap, siapa nak tingkap macam mana pun kita boleh buat. Ini request daripada owner lah. Tingkap dia macam ni, color dia punya frame warna coklat gelap, kaca dia macam ni lah. Okey, dah termasuk dengan kaki lima longkang, biasalah. Kaki lima longkang dah termasuk dengan bentuk-bentuk luar ni. Sorong. Ni ada untuk laluan kereta sorong. Untuk orang sakit. Laluan rem. Wheelchair lah, untuk wheelchair. Ni semua request lah ni, custom kita buat je. Okey, ni yang istimewa kita bagi percuma lah ni. Percuma security door, mana-mana rumah sekarang kita akan bagi free. Luar saja, depan sajalah, belakang tak. Belakang kena tambah lah. Dan ni dia punya beranda, konsep ada beranda ni. Dah termasuk dengan kipas lampu, tingkap. Ada juga power point kat sini. Ada plug sini lah, ada plug. Ini konsep rumah kampung lah. Okey, lampu semua dah termasuk kipas. Okey. Kita tengok dalam . Ni dalam ni ruang tamu. Ni ruang tamu dia. Rumah ni dia tak nak oleh L-box, jadi gantikan dengan skirting lah. Lampu kipas semua dah masuk. Okey, ni bilik dia lah, ni bilik satu. Ni bilik semua PowerPoint, power aircon semua dah ada lah, power aircon. Okey, pintu bilik dia macam ni lah. Kita ada beberapa pilihan lah pintu bilik macam ni. Tanda kejap. Okey, ni pintu bilik. Dia boleh beberapa design lah, boleh pilih 3-4 design. Okey, untuk tandas. Ni tandas macam ni lah. Agak besar lah tandas dia. Ketinggian dia 5 kaki dan dinding. Dah termasuk dengan plug water heater. Basin pun dah masuk. Toilet bowl semua dah masuk lah. Tapi itu tadi tangki dia tu. Ada tangki yang tiga segi. Nak buat tangki tu ya? Tiga segi kan? Tangki macam apa nama? Kolam. Yang tiga segi juga ada tangki letak. Ada jual loh. Jual. Pasal kita buat jarak sikit. Ni bilik lah. Ruang dia punya plug aircon pun dah ada semua. Kipas semua dah masuk lah. Okey. Tapi sini kawasan kebun nanti ada kumbang-kumbang kan, kadang-kadang kecil-kecil. Dan hujan. Ini dapur lah. Ini dapur standard. Ni tabletop dah masuk lah, kita bagi. Tabletop ni sinki double stainless steel pun kita dah bagi. Tingkap ni request owner nak nako, kita bagi nako. Dia dah dah ada dia punya grill. Ni exhaust fan pun ada. Ya dah ada kan. Ni Pak Jimat ni dah ada dah. Ni aku request by owner lah, nak tingkat nako, kita bagi tingkat nako. Ini lantai ni, lantai lah, masuklah ni. Ni lantai 2x2. Ni toilet juga kan? Ni toilet kan? Ini toilet untuk tetamu lah. Yang kedua. Ni toilet. Toilet dah masuk lah, basin semua, toilet bowl. Semua dah boleh guna lah. Pintu bifold lah, dah standard kita bagi ni. Pintu ni ada brand Vitally, ni ada kualiti punya lah. Ni. Ni belakang. Ni pintu security ni dia tambah lah. Belakang. Ni belakang. Ni ruang belakang dia pun ada beranda juga. Siap lampu, kipas semua dah ada lah. Ni belakang. Ini semua custom. Macam mana nak design pun kita boleh buat. Kita ikut je. Longkang semua ada lah. Plug ada sini, request plug ada, kita bagi satu plug. Ini laundry punya tempat lah, laundry. Mesin basuh. Letak mesin basuh situ. Malam-malam mesin basuh sini okey, malam-malam tak takut lah. Nanti ada pintu kita buat grill.
Tapi order lah. maknanya kena keluar juga lah. Aluminium punya Macam elakkan railing macam rail lah. Rail. elakkan Ni store ah, store. store. Ni store. Store jadi bilik pun boleh. Store boleh, bilik pun boleh. Bilik maid lah kalau nak upah maid mereka datang. Ni pintu ni lah, pintu special. Pintu orang kampung lah. Nampak ni. Boleh terkejut. Ni railing bawah je kan. Nanti boleh railing sini lah, letak railing. Satu dulu. Yalah, pelan-pelan lah. Okey. Besar sikit. Besar sikit. Itu beli sendiri tu. Tu tak kasih tadi. Ni Dengan apa pegang tu, saya beli sendiri. Cara serang 5-6 dapat saya jadi. Ini benda ala ni. Sebab ada. Betul lah, Sesuai lah kan. Jadi. Pasal benda ni custom kan. Kedai pun rasanya tak pernah buat ni. Tak macam tu je. Saya cakap macam mana nak tutup. Telefon yang tu telefon roket dia. Yalah. Tapi yang buat ni dia kata itu kena sendiri. Kena modal lagi. Okey lah, kita bilik pun tak boleh masuk lah kan. Bilik dah privacy lah, rumah pun dah siap. Macam ni lah keadaan dalam rumah tu. Okey. Kita tengok luar lah, kita pusing kat luar pula. Jom. Konsep rumah ni warna biru, atap biru, bawah linding hijau. Lepas tu ada ni hijau, ni purple lah. Ni kalau apa dah. Gelap sangat lah tu hari tu sayang. Gelap sangat boleh ke? Tak ada, okey lah ni. Boleh ya? Ataupun gelap sangat ke? Tak boleh cakap apa lah. Nantilah raya tahun depan cat baru. Tahun ni macam ni tahun. Ya. Ni tepi kan, bagian tepi. Nampak daripada luar tu tengok macam mana rumah ni. Dah kelima longkang, tingkap dia. Tunjuk langit tengah order ni. Tunjuk langit tengah order. Belum sampai bulan puasa juga kata. Memang sekarang ni cuci raya Cina ni. Lambat sikit lah. Subway pun tak banyak tutup apa. Berapa beli tu? Berapa? Betul lah tu, 200. Okay, ini bahagian belakang Pipe ada ni request pipe, kita pasang pipe lah. Okey, ini belakang dapur. Okey. Ini barang-barang ni apa nak Buat reban. Boleh lah sikit-sikit. Ini? Saya tu hari order 10. Pasal nak pakai ni terlebih. Ni barang-barang lain ni? Ni? Nanti saya pakai, tak tahu biar dulu lah. Lah. Biar dulu tengok kau nak ambil ke sama yang ni boleh ambil kan. Lepas tak payah lah, lepas ni nak buat belakang ni. Boleh. Okey, ini belakang belakang. Ini tepi lagi, tepi sana belah sini tepi. Memang unik lah rumah ni. First time saya buat rumah ni. Design kampung moden. Ya betul. Tak pernah buat. Biasa konsep macam tu je, standard. Okeylah, alhamdulillah siap jugalah rumah ni. 4 bulan. Alhamdulillah. Okeylah, ini pun ada air juga sini, ada pipe. Okeylah, setakat tu je hari ni kita jumpa lain hari lah. Okey. Saya Muhammad Saidi, apa-apa nak kontak, nak buat rumah boleh kontak saya di nombor di bawah Okey, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi sini kumbang banyak kumbang. Kumbang alu-alu. Dia kumbang yang tu pasal tu hari kita ada korek-korek tu pasal saya bakar. Kalau kumbang korek tu yang kita takut. kumbang dia kira gigit juga tau kumbang tu. Yang buntut besar tu. Pasal saya Kumbang masuk baju pun tak banyak. tapi okeylah pasal memang kena tutup.